23 rakyat Malaysia kini ditahan dekat penjara Kizyot, Gurun Negev. Penjara paling kejam yang dulu digunakan negara haram ni untuk kurung ribuan pejuang negara tembikai semasa Intifada pertama dan kedua. Bayangkan, tempat yang pernah jadi kubu diorang ni dalam Perang 6 Hari 1967. Hari ni jadi lokasi peserta Malaysia dikurung. Bayangkan, diorang ni bukan sekadar ditahan tau, tapi sekaligus merasai macam mana sejarah luka negara tembikai tu. Tapi macam biasa, negara haram ni cuba nak pusing cerita. Polis diorang ni boleh kata yang misi GSF ni bukan nak hantar bantuan sangat pun. Cuma nak populariti, nak konten media sosial. Kementerian Luar diorang ni siap claim lagi yang tak banyak pun bantuan kemanusiaan ke atas kapal konvoi tu. Dan semalam diorang pun dah umum yang operasi untuk menumpaskan misi JSF ni dah selesai. Semua kapal berjaya dikepung dan ditawan, tak ada satu pun sampai yang ke bumi G. Operasi 12 jam ni libatkan Komando Elit Syayetet 13, kapal misi SAA 4.5 dan unit pelabuhan Senape. So pada jam 12.30 malam waktu Malaysia tadi, seramai 250 orang ditahan. Dan menjelang pagi pula, seramai 473 orang daripada 44 negara ditahan. Termasuklah 23 orang rakyat Malaysia. 41 buah bot telah dirampas dan dibawa ke pelabuhan Ashdod. Selepas dia diperiksa oleh polis dan imigresen negara haram tu, semuanya terus dihantar ke penjara. Jadi ada update terbaru daripada Nadir Nuri, ketua misi GSF, yang misi GSF ni semua rasmi berakhir. Semua 42 kapal habis ditawan, termasuklah kapal utama Marinette yang dirampas Syayetet 13 jam 3.45 petang waktu Malaysia. And sekarang ni dah masuk fasa untuk rundingan. Fokus untuk bebaskan peserta-peserta yang join misi JSF ni. Perdana Menteri Malaysia sendiri dah hubungi Presiden Turki mohon supaya 23 rakyat Malaysia ni dibawa ke Istanbul sebelum pulang ke tanah air. Jangkaannya 1 ke 2 hari. Kerajaan dan juga Wisma Putra sekarang ni sedaya upaya tengah buat yang terbaik dan bersungguh-sungguh untuk memastikan keselamatan rakyat kita. Tapi satu mesej yang jelas, walaupun semua ditahan, walaupun semua dikurung, tapi misi GSF ni berjaya bawa nama dunia G ke mata dunia. So sama-samalah kita doa supaya urusan mereka ni dipermudahkan dan berjalan dengan lancar.